Mana tag dia? Mana scan? Dah koyak dah koyak. Video ini memaparkan kekecewaan seorang pelanggan ketika membuka bungkusan yang dihantar melalui perkhidmatan kurier. Dalam rakaman tersebut, lelaki berkenaan menunjukkan keadaan bungkusan yang sudah koyak dan kelihatan telah dibuka. Ketika memeriksa isi dalam, dia menyedari beberapa perkara yang mencurigakan, termasuk tag harga dan kod imbasan pada pakaian yang sudah dikoyakkan. Berdasarkan kata-kata dalam video, pelanggan tersebut mendakwa terdapat barang yang hilang daripada bungkusan itu. Dipercayai pakaian kurta yang dibeli untuk persiapan hari raya. Keadaan bungkus saja rosak serta scan kod yang hilang menimbulkan syak bahawa bungkusan tersebut mungkin telah dibuka sebelum sampai kepada penerima. Pengadu juga jelas meluahkan kemarahan terhadap syarikat kurier kerana kejadian ini berlaku ketika musim perayaan semakin hampir. Situasi seperti ini turut menimbulkan persoalan mengenai keselamatan rantaian penghantaran kerana pelanggan berharap barang yang mereka dihantar dengan selamat tanpa sebarang gangguan atau kehilangan sepanjang proses penghantaran. Okay, by the way, ini satu, ini satu, dua je. Ni dah koyak dah koyak. Okay, firstly kita nak tengok. Okay, by the way, dah tak ada. Mana tag dia? Mana scan? Dah koyak dah koyak. Sial je nanti. Mana? Tak ada. Scan dah tak ada. Hilang. Tak ada. Sial. Macam ni je. Ni dah koyak Sial. Habis je. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.